bila anak kita bersekolah, anak tu bukan anak kerajaan, bukan milik sekolah. Anak tu anak kita. So kita ada tanggungjawab yang besar lah ke atas anak ni tadi. Dan apa yang boleh kita buat dengan anak kita, sama ada anak kita pergi sekolah kerajaan ke sekolah swasta, ialah saranan saya, kita cuba duduk dengan anak kita untuk set personal goal. Maksud dia, macam yang sebut tadi lah, personal goal tu kita berbual cara yang paling natural untuk dia berlaku ialah kita bersembang lah dengan anak kita. Dah sekolah, so apa yang belajar, nanti lagi 15 tahun dah jadi orang dewasa, agaknya macam mana kan, kerja apa, dan kalau kerja sekian-sekian, kenapa nak kerja tu. So, anak mungkin bagi jawapan, entahlah, tak ada cita-cita apa pun, ikutlah jadi apa. Mungkin ada anak cakap macam tu. Mungkin juga ada anak kata, saya nak jadi doktor, tapi saya nak jadi doktor sama ada doktor pakar kulit ataupun doktor gigi. Katalah cakap macam tu. Betul, kita boleh tanya, kenapa nak jadi macam tu? Sebab saya nak kaya. Kita nampaklah yang anak tu punya motivasi ialah dia nak kaya. Bukan nak jadi doktor sangat pun. So kalau nak jadi kaya tu, kenapa? So kalau nak jadi kaya tu sebab dengan kaya ni boleh buat ni, boleh buat ni, boleh buat ni, so semua. Jadi kita melalui perbualan, bukan sekali lah, tapi dari semasa ke semasa kita berbual, kita dapat setkan dengan anak kita, okay, bila pergi ke sekolah, cara yang kita boleh jadi kaya ni ialah kita kena tahu macam mana cara nak mengawal diri daripada berbelanja boros. Kita boleh tahu macam mana nak mencari keberkatan, sebab kalau kaya ikut cara biasa 1+1=2, tapi kalau ada berkat 1+1 boleh jadi 5, 6, 7. Keberkatan datang daripada mana? Bila kita suka tolong orang, kita ada something, kita share dengan orang. Kita tak perlu tunggu ada RM10 baru kita boleh share. Kita ada RM1 pun kita boleh share dengan orang. Jadi kita nurture benda-benda tu yang menyebabkan budak-budak dia tak terikat sangat dengan apa yang sekolah tetapkan, apa yang kerajaan tetapkan, bahawa mesti mencapai sekian-sekian, kalau tidak awak akan memalukan sekolah ke apa ke. Benda tu dia still boleh bagi kesan, tapi dia agak terkawal sebab dia dah ada objektif dia sendiri. Jadi itu basically parent set benda tu dengan anak dekat rumah dan kita concentrate pada yang tu je. So akibatnya mungkin peperiksaan dia tak skor tinggi sangat. Saya rasa dah tak apa ada sangat, tapi kalaulah masih ada sekolah yang masih ada nombor-nombor ni, so ada budak dalam kelas tu yang dapat nombor 1, 2, 3, anak kita mungkin dapat nombor 23 daripada 35 pelajar. Kita tak heran pun. Dia kata, tak apalah 20 lebih pun, tapi faham ke tak faham, sonok ke tak sonok. Yang kita set awal-awal itu, tercapai ke tak tercapai. Lebih kurang capai. Yang itu penting. Nombor tu lantakkan saja. Jadi kita boleh navigate di celah-celah tu. Tapi saya tetap akui bahawa ia tidak semudah itu. Ibu bapa juga boleh, kalau pilihan ialah sekolah kerajaan, memilih sekolah kerajaan yang tidak ada agenda spesifik sangat dekat dalamnya, macam sekolah cemerlang, sekolah sekian-sekian yang ada pressure di mana semua budak kena mencapai standard tertentu. Tapi sekolah tu bebas, dan mungkin sekolah ceruk sikit ke, jauh sikit ke, kita punya pengorbanan kita ialah kita terpaksa drive jauh sikit untuk hantar anak kita ke sekolah kerajaan, tapi sekolah kerajaan yang relax sikit compare dengan sekolah kerajaan berprestasi tinggi ke apa ke yang dipantau 24 jam oleh pihak-pihak tertentu. Itu antara yang kita boleh buat, dan cikgu juga boleh buat benda yang lebih kurang sama untuk set orang kata goal peribadi pelajar. Dia boleh ada mekanisme yang lebih formal. Mekanisme yang saya selalu cadangkan, tapi saya tak dapat lagi sekolah yang bersungguh nak buat, termasuk di sekolah kami pun belum buat dengan baik lagi, ialah personal study plan, PSP. Personal study plan ni ialah amalan biasa di banyak negara di seluruh dunia ni. Personal study plan ni ialah di awal semester, cikgu, mak bapak dengan budak akan sit down untuk setkan goal tertentu dalam core subjek. Contohnya matematik. Tahun ni kita nak capai apa? Okay, tahun ni nak capai kebolehan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan 2-3 cara yang berlainan, katalah macam tu. Ataupun kemahiran boleh terangkan pada kawan. So bila kita sit down dengan parent dan juga dengan anak, kita set benda tu direkodkan. Kemudian di hujung tahun nanti kita sit down, kita semak balik dengan cikgu, tercapai tak yang kita set Januari itu ataupun Februari contohnya sekarang, tercapai tak? Kalau tercapai, alhamdulillah. Kenapa tercapai? Sebab saya usaha lebih sikit. Kalau tak tercapai, kenapa? Kurang sikit kat sini-sini. Sekolah dan cikgu boleh ada mekanisme tersendiri untuk set. Tapi kalau tak buat benda tu,
personally pun boleh melalui perbualan kecil-kecilan dengan pelajar-pelajar lah. Cikgu allocate masa secara formal ataupun tidak formal pada masa yang office teaching hour ataupun pada masa lain, boleh berbual secara bergilir lah dengan pelajar ni. Kita pernah sit down sekejap, untuk pelajar ni kita sit down sekejap untuk kita encourage dia fikir dia nak capai apa daripada sekolah. Awak jangan fikir saya, awak jangan fikir mak ayah awak jangan fikir sekolah, awak fikir awak sendiri apa yang awak nak capai 5 tahun 10 tahun datang, dan apa yang boleh dibuat melalui sekolah ni.